Dua cara awak nak tackle hati anak sulung. Kadang-kadang bila awak ni minat pada anak sulung atau bahkan jodoh awak anak sulung, rasa susahnya. Sebab dia kan selalu tegas dengan keputusan dia. Dia tahu dah dia nak buat apa. Kadang-kadang dia macam mengarah-ngarah awak sebab dia dah biasa menguruskan adik-adik dia, memegang banyak tanggungjawab, menjaga mak lagi, jaga adik-adik lagi, dan kadang-kadang dia kena jadi bagus sepanjang masa. Sebab dia adalah contoh teladan. Jadi kadang dia tak nampakkan sisi dia yang lain, dia nampakkan sisi tegas. Jadi orang rasa macam payah ni Ustazah. Sebab orang macam ni, macam dia payah faham kita nak kena faham dia. Lepas tu yang kedua, macam dia payah nak mengalahkan kita. Kita kena ada hujah yang kuat baru boleh lawan dengan dia. Pertama, kalau berkenan dekat anak sulung, awak kena faham hati dia bahawasanya dia bukan sentiasa kuat. Walaupun dia pandai menguruskan diri, pandai buat keputusan, pandai menguruskan adik-adik dan tanggungjawab dia. Dia dah tahu dah nak buat apa daripada kecil. Tapi kena ingat, dia juga ada hati kecil yang sentiasa berkata-kata yang perlu dibelai, yang perlu didengari. Apa kata awak jadi si pendamping si dia untuk dengar rintihan hati dia yang dia tak boleh nak cerita dekat orang lain sebab bebanan tanggungjawab dan orang kata wibawa seorang anak sulung. Jadi kalau awak dapat mengisi kekosongan hati dan mendengar dengan baik apa luahan dan rintihan anak sulung yang sebenarnya manja, dia cinta pertama mak ayah dia, InsyaAllah dia akan rasa awak orang yang terbaik. Yang kedua pula, kalau boleh, awak ni belajar, bila berdamping dengan dia, belajar untuk handle masalah dan berikan. Ibarat kata awak jadi pembantu yang baiklah untuk dia. Sebab anak sulung ni, dia dah fikir tentang keluarga, fikir tanggungjawab, fikir kerja, fikir masa depan, fikir orang sekeliling, fikir benda yang orang lain tak nampak tau sebab dia anak sulung. Jadi kalau awak tambah beban dia, dah akan rasa berat. Tapi kalau awak bijak membantu dia, handle masalah awak, cari solusi, orang kata bersama-sama dengan dia, merungkai masalah, InsyaAllah dia akan rasa awak teman yang tepat untuk hidup daripada sekarang sampailah kepada akhirat.